Ramai yang tahu Cristiano Ronaldo baru lepas sambung kontrak bersama Al-Nassr. Tapi sebenarnya korang tak tahu betapa besarnya nilai itu. Dia bukan sekadar kontrak bola sepak, tetapi sebenarnya dia adalah pelan jangka panjang dan untuk membina empire. Dia punya gaji tahunan saja dah cecah 200 juta. Bonus tanda tangan mencecah 44 juta. Bonus tambahan kalau menang Liga dan menang AFC Champions League. Ada juga bonus khas untuk penjara terbanyak. Setiap gol dan assist ada terima bayaran. Yang ni paling best. Ronaldo ada memegang saham 15% di Al-Nassr. Selain itu, dia dapat 70 juta duit pendanaan semata-mata je. Jet peribadi, semua ditanggung oleh kelab dengan berharga 4.7 juta setahun.